Dalam tugasan ini, saya Hana Humayra binti Muhammad Zamri bersama ahli kumpulan saya, Muhammad Nur Rashdian bin Ghazali dan Muhammad Abuzar bin Muhammad Bazlan. Kami akan menerangkan tentang sistem keselarasan huruf vokal dan menganalisis kesalahan ejaan, kata dan ayat yang terdapat dalam karangan darjah 6. Apa itu sistem keselarasan huruf vokal? Sistem keselarasan huruf vokal ialah kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, yakni pasangan antara dua huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Erti kata lain, pasangan huruf vokal ini berlaku keharmonian dan keteraturan dari segi bunyi dalam sesuatu kata. Terdapat 5 huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu iaitu A, E, I, O, U. Vokal E mempunyai keunikan kerana melambangkan dua bunyi iaitu E pepet dan E taling. Gambar menunjukkan huruf fonem, contoh penggunaan huruf vokal di awal, tengah dan akhir perkataan. Seterusnya, mari kita lihat tentang prinsip keselarasan huruf vokal. Antaranya ialah keselarasan yang berlaku antara dua suku kata terakhir dalam kata dasar, yang bermaksud keserasian huruf vokal hanya dilihat pada dua suku kata terakhir dalam sesuatu kata dasar, bukan keseluruhan perkataan. Untuk prinsip yang kedua ialah gabungan huruf vokal mesti serasi dan diterima mengikut pola yang ditetapkan. Setiap gabungan vokal ada pola tertentu yang diterima dalam bahasa Melayu. Untuk prinsip yang ketiga ialah kata pinjaman atau kata lebih daripada dua suku kata hanya diambil kira dua suku kata terakhir. Bagi kata pinjaman atau kata pancang, dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira untuk keselarasan huruf vokal. Contoh perkataannya ialah university, hanya dilihat pada C dan T. Untuk prinsip yang terakhir ialah terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang sah dalam bahasa Melayu. Gambar rajah memaparkan tentang 18 pola keselarasan huruf vokal. Baiklah, gambar rajah menunjukkan tentang karangan budak darjah 6. Di dalam karangan tersebut terdapat beberapa kesalahan yang akan kami kupaskan. Mari kita lihat tentang aspek kesalahan ejaan. Terdapat beberapa yang telah dikenal pasti, contohnya pada akhir bulan Mei lepas. Kesalahan situ ialah ejaan Mei yang digunakan dalam bahasa Inggeris. Sepatutnya ditulis dalam bahasa Melayu dengan ejaan MEI, iaitu Mei. Untuk kesalahan yang seterusnya ialah pada ayat aktiviti ini dijalankan. Kesalahan di situ ialah perkataan dijalankan sepatutnya digunakan dijalankan. Seterusnya, pada kesalahan yang ketiga ialah pada ayat diberi setiap kumpulan dan tugas. Kesalahan di situ ialah ejaan kumpulan yang menambahkan huruf G di belakang. Sepatutnya ialah kumpulan sahaja. Untuk kesalahan seterusnya ialah pada ayat Pakcik Azam membaiki buayang. Kesalahan tersebut juga tersalah menambahkan huruf G di belakang. Untuk pembentalannya ialah buayan sahaja. Manakala untuk kesalahan terakhir ialah pada ayat membaiki papang jongkat-jongkit. Kesalahan tersebut dikenal pasti pada ejaan terakhir jongkit, iaitu ejaannya menggunakan I, iaitu JUNGKIT. Untuk ejaan sebenarnya ialah JUNGKET. Seterusnya, kami telah menganalisis kesalahan kata yang terdapat dalam karangan tersebut. Yang pertama ialah perkataan bersama. Bersama merupakan kesalahan istilah yang menggunakan istilah yang tidak tepat. Yang kedua ialah perkataan diberi. Diberi merupakan kesalahan penggunaan kata yang menggunakan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Yang ketiga, perkataan tukarkannya. Tukarkannya merupakan kesalahan imbuhan yang menggunakan imbuhan yang tidak betul. Yang keempat ialah perkataan baru. Baru merupakan kesalahan penggunaan istilah yang menggunakan istilah yang tidak tepat. Yang kelima ialah perkataan daun. Daun merupakan kesalahan penggunaan kata yang menggunakan kata yang tidak sesuai dengan konteks. Mari kita lihat tentang aspek kesalahan ayat. Untuk ayat yang pertama, pada akhir bulan Mei lepas, Kelab Alam Sekitar telah mengadakan aktiviti gotong royong bersama oleh penduduk kampung. Perkataan bersama oleh ditandakan tebal kerana perkataan bersama dan oleh tidak boleh hadir secara serentak. Untuk ayat yang kedua pula mempunyai kesalahan ayat daripada aspek kesalahan klausa. Klausa tidak lengkap pada bahagian predikat. Pembetulan ayat menggunakan perkataan yang untuk melekapkan bahagian predikat. Untuk ayat yang ketiga pula mempunyai kesalahan ayat daripada sudut makna ayat tersebut.
Perkataan telah pun sudah menunjukkan makna yang sama. Perkataan ini hanya perlu menggunakan satu sahaja. Pemodelan ayat akhirnya taman permainan kampung yang runtuh sudah bersih dan cantik. Ayat yang ke-14 menunjukkan penggunaan atas kerja keras. Atas tidak tepat. Perkataan yang boleh digantikan atas ialah dengan. Penduduk kampung pun bangga dengan kerja keras mereka semua. Untuk ayat yang terakhir pula mempunyai dua kesalahan ayat. Yang pertama, penggunaan serta tidak sesuai. Perkataan lalu digantikan. Yang kedua, pulang balik. Pulang balik menunjukkan maksud yang sama. Ayat ini perlu memilih satu perkataan sahaja. Pulang atau balik. Sekian, terima kasih.